Datuk pernah berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia sewaktu zaman Datuk Seri Muhammad Khalid Aminuddin. Saya pernah berniaga pasar malam. Bagaimana cabaran nak mengusahawankan mentaliti mereka ni? Jadi itu pun nak kena ada pertimbangan juga kan? Bukan sekadar mentaliti usahawan tetapi mentaliti pihak-pihak yang berkaitan pihak-pihak berkaitan lah kita nak sebut Ada tak produk-produk anak jati keluang ni yang boleh dibanggakan lah? Rempeyek ni sampai ke New Zealand. F&B ni mungkin tempat diorang bersinggah. Nak kekalkan seorang staff sangat sukar kan. Nak memasak ni perkara nombor 50. Tak menyesal daripada electrical pergi F&B. Fikir macam mana ni, nak bayar gaji, nak bayar ni, nak bayar tu kan. Buat produk daging burger daripada Fat Burger sendiri ke? Okey, tak saya cakap lagi lah. Ya. Kawan akan datang, Fast Burger akan lawan seperti McDonald, Burger King dan lain-lain lagi. Biasanya antara hantu story ni dia bergaduh dengan bini dia. Ni saya cerita, ni dia podcast ni Bila kita dah rasa dah bagus, masing-masing buat sendiri. Akhirnya kita rubuh. Tiada keberanian, tiada kejayaan. Tapi panas tak apa, jangan pedas. Dan sekarang ni dia macam jadi gajah putih lah. Saya tanya owner, kenapa tutup? Ada orang datang. Dia terpaksa cari tempat yang lain lah. Kejam tu ni. Tapi yang saya paling terkilan ialah dia menghilangkan identiti kampung Melayu. Ada usaha untuk memindahkan Bazar Ramadan ke tempat yang lain. Alasan dia peniaga Cina kat bandar tak setuju. Kita pun terus tanpa kebenaran ni kita pasang semua khemah. Pasang dulu. Kali pertama jumpa kena marah. Inilah peluang orang Melayu nak berniaga kat bandar. Call daripada pihak keselamatan. So surrender. Kalau tidak, saya akan ditahan. Masa tu FRU dah sampai. Dan saya akanlah orang yang pertama kalau benda ni tak selesai akan ditangkap. Isu Alibaba ataupun peniaga penjaja asing. Sampai ke tahap orang tempatan pun nak niaga terpaksa minta izin lah. Yang ni saya boleh sahkan Datuk. Kedai-kedai PBT. Harga yang murah. Katanya dah ada owner. Tutup. Tapi bila cek ada peniaga. Dia menutup peluang orang lain yang sebenarnya nak berniaga. Bisnes macam juga politik. Bisnes is about networking. Dia kena berani untuk berdepan dengan apapun cabaran.